Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin amma ba'd. Bertemu sekali lagi dalam rancangan Jom Login bersama saya Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, merupakan pengerusi Perkim Cawangan Datuk Keramat, dan rancangan ini khusus podcast bual bicara kita bersama dengan saudara-saudara baru dibahas oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Dan seperti mana biasa ni rancangan yang ketujuh, episod yang ketujuh, saya tidak berseorangan. Hari ini saya berdua, dan bukan berdua, ramai. Nanti orang kata berdua saja kan. Kita beramai, kita nak berkenalan dan sambil kita ambil pengajaran dan juga teladan menginsafi kehidupan saudara-saudara baru kita, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, biasanya minggu lepas kita bersama dengan anak muda lelaki, dan hari ini bersama dengan seorang wanita yang tak boleh cakap lebih-lebih, nanti kata nanti puji lebih kan. Jadi benarkah dia seorang saudara baru? Kita nak kenal. Saya bersama dengan Puan Aisyah Humairah. Ya, betul. Humairah Aisyah ke Aisyah Humairah? Aisyah Humairah. Aisyah Humairah. Memang saudara barulah. Ya, Ustaz. Sebab gaya tu macam orang Melayu. Ya, okay. Ustaz. Okay. So peringkat awal ni boleh kita kenalkan diri sikit. Puan Aisyah Humairah, latar belakang diri, asal mana, keluarga dan sebagainya. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Shirley Aisyah Humairah binti. Macam mana? Shirley Aisyah Humairah binti Jos. Panjang nama. Ya, Ustaz. Okay. Saya berasal dari Miri, Sarawak. Dan kini saya menetap di Kuala Lumpur. Saya memeluk Islam pada 2021, iaitu bulan Mac. Okay. Ustaz. Di mana? Sarawak ke sini? Di sini, Ustaz. Di sinilah. Di Selangor. Sekarang berkeluarga ataupun macam mana? Status? Dah berkeluarga lah. Masa masuk Islam tu sudah berkeluarga ataupun macam mana? Belum, Ustaz. Berkeluarga. Belum berkeluarga. Keluarga dia masuk Islam di sinilah. Ya, Ustaz. Okey. Mungkin ada cerita-cerita lah sebelum Islam tu, bagaimana triggernya, Kisahnya bermula, semua ni berlaku bila saya masih berada di Sarawak lagi. Sarawak lah. Masa sana kerja lah. Sana kerja macam biasa. Semua benda ni berlaku macam orang lain jugalah, Ustaz. Saya mengalami mimpi yang sangat indah lah bagi saya kan. Pada masa tu saya jahil sangat lah, Ustaz. Saya tak terfikir pun saya ni nak memeluk Islam. Saya tak fikir pun pasal Islam. Tak terfikir pun. Sebenarnya sebelum Islam ni memang istilahnya jahil lah kan? Yes, memang jahil, Ustaz. Jahil ni kita sebut kadang-kadang dalam Islam pun jahil. Tapi sebelum Islam memang kategorinya lain, nama-nama jahil lah. Okey lah. Okay. So pada masa tu saya bermimpi. Semua ni bermula daripada mimpi, Ustaz. Sebab sebelum ni saya tak fikir pun nak pergi masjid ke apa. Tak terfikir sebab kita ni jahil, sangat jahil. Lepas tu pada malam tu saya bermimpi, saya melihat sebuah masjid yang sangat cantik, Ustaz. Sangat cantik. Dia lebih cantik pada masjid yang ada dekat Mekah tu. Dia nampak lain sangat, Ustaz. Yang saya nampak tu, saya nampak masjid tak apung. Lepas tu saya nampak masjid tu dia kata bahasa kita sekarang ni macam kilauan emas. Tapi padahal benda tu adalah macam dia umpama emas yang bersinar tu, Ustaz. Macam tu. So saya nampak masjid tu, cantiknya masjid ni, dan sangat besar. Dia terapung di atas. Ya. Terapung atas udara. Ya, betul, Ustaz. Lepas tu saya pada masa tu saya melihat diri saya, dan saya melihat ramai orang di dalam tu semua berpakaian putih. Ya, tapi saya tak nampak muka dia orang. Ya, saya nampak orang ni semua berpakaian putih, dan saya nampak diri saya pun berpakaian putih juga, Ustaz. Saya nampak diri saya ni bertutup. Saya nampak mata je. Yang lain tu semua bertutup. So saya sangat takut. Saya sangat takut lah masa tu, Ustaz. Dan saya terbangun daripada tidur.
Lepas tu bila bangun tu saya rasa saya nak mati ke sebab saya pakaian putih macam tu. Dia rasa macam rasa nak mati lah. Saya tanya mak, saya mimpi benda macam ni. Dan mak cakap itu mainan tidur. Okey lah, boleh terima kan. Lepas tu saya tak senang hati lah Ustaz. Saya rasa saya tak senang hati. Lepas tu saya nak cari jawapan kepada mimpi saya ni tadi. Maka saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Berapa kali tu mimpi tu? Sekali je Ustaz. Sekali lah. Tapi memberi impak yang besar dalam diri saya. Sebab masa tu saya tak pernah terfikir pun benda-benda macam ni. Dan memang menakutkan, sangat menakutkan. Okey, atas sebab tadi mimpi tu terus hijrah ke KL? Ya, betul Ustaz. Saya terus berhijrah ke KL. Berapa lama keputusan ambil tu nak hijrah ke KL? Dalam masa 2 minggu je. 2 minggu? Ya, Terus? saya beli flight semua, terus saya berhijrah ke KL. Kenapa tujuan hijrah ke KL tak cari jawapan di Sarawak? Sebab kalau di Sarawak, saya mempunyai kawan-kawan dan family non-Muslim. Jadi saya rasakan bila saya nak tahu jawapan ni, pasti saya akan dihalang. Dan culture saya dekat sana memang, kata orang, memang bebas. Jadi memang saya tak boleh. Saya kena berhijrah juga. Nak mencari jawapan kepada mimpi saya. Jadi bila hijrah ni, reaksi family tahu dia tahu tak? Tak tahu. Dia tahu sebab apa nak ke Kuala Lumpur. Dia orang tak tahu. Saya bagi tahu saya nak cek kerja. Melancong, nak cari kerja macam tu. Jadi mula-mula memang family tak izinkan. Tapi saya nekat, saya nak pergi, saya bawa duit RM10 je pergi Kuala Lumpur masa tu. Tahun bila tu? 2021? 2019. Belum COVID lah. COVID masa tu. Dan pergi KKL tu ada tujuan? Maksudnya ada tempat nak pergi ke? Tak ada. Memang tak ada tujuan sebenarnya Ustaz. Saya sampai dekat Kuala Lumpur tu ialah kata orang, Allah tu mempermudahkan jalan kita. Saya berbekalkan RM10 tu, saya cari kerja dan saya cari rumah, bilik sewa. Dan saya mulakan rutin harian saya untuk mencari ketenangan jiwa saya ni. Sebab saya berada di Sarawak. Walaupun saya ada semuanya Ustaz, tapi saya tak ada ketenangan dalam diri. Malam happy lah. Siang dia tak ada tenang. Ni kira tenang kan ni kan? Okey. Mudah dapat kerja di KL? Alhamdulillah mudah dapat kerja di KL. Lepas tu semasa saya balik daripada kerja tu, saya belum jumpa lagi Ustaz yang Muslim. Saya masih lagi berkawan dengan sebab company Chinese kan. So saya balik daripada kerja, saya dengar orang mengaji. Ya Allah, tenangnya aku dengar suara orang mengaji. Siapa mengaji ni? Lepas tu kita nak cari kawan, kita tak tahu apa itu syahadah. Kita tak tahu Ustaz. Kita tak tahu macam mana ni. Tak tahu. Pas suatu hari tu saya mohon doa kepada Tuhan. Masa tu saya tak tahu itu Allah. Saya cuma tahu itu Tuhan je. Saya bersujud. Saya doa. Saya cakap dengan Tuhan, ya Tuhan, tunjukkan aku agama yang benar. Tunjukkan aku siapa Tuhan yang benar. Lepas tu alhamdulillah Allah mempermudahkan urusan saya. Allah ketemukan saya dengan seseorang yang boleh memberi bimbingan, penerangan saya Islam. Masa tu belum syahadah lagi lah? Belum syahadah lagi. Berapa lama daripada 2019 sampai umur 2021 tu? Mana 2 tahun lah? Ya, 2 tahun. Ambil masa yang 2 tahun. Okey, kita kan 2020 ada COVID. Ya, betul Ustaz. Masa COVID tu duduk mana ketika itu? Duduk dekat Damansara. Damansara lah. Kerja terjejas ke ataupun? Kerja tak terjejas. Cuma diri kita ni masih lagi nak mencari ketenangan tu. Nak mencari ketenangan tu susah sangat Ustaz. Sebab jalan yang kita pilih tu Allah nak uji dulu. Allah nak uji. Allah tak bagi kita jumpa orang yang betul-betul kan Ustaz. Allah akan bagi kita jalan yang berliku dulu supaya kita dapat merasai satu persatu. Jadi bila dah sampai poin dia 2021 tu, saya nekat nak masuk Islam. Saya beritahu dengan mak saya. Saya beritahu dengan mak saya nak masuk Islam. Mak cakap,
dah gila ke? Macam tu. Tu Dah ayat gila, dah gila ke? Kenapa nak masuk Islam? Dan bapa pun memang tak izinkan, mak pun tak izinkan. Tapi saya nekat, saya nak masuk Islam. Mak ayah kat Sarawak lah. Dekat Sarawak. Masa tu dah jumpa orang yang nak bimbing tadi lah. Kan? Berapa lama tempoh belajar nak mengenali Islam? Dari 2019, 2021, dia terus tak lama lah Ustaz, dalam berapa bulan macam tu. Okay. So masuk Islam di mana? Selangor. Dekat mana? Dekat Hulu Langat. Hulu Langat. Damansara tapi duduk Damansara tapi Hulu Langat. Sebab dia melompat Ustaz, mencari. Ya. Dia pejabat agama lah. Ya. Okay. Tak jumpa pejabat agama tu masalahnya Ustaz. Okay. So bila mengucap syahadah tu apa perasaan? Tadi dah jumpa dah kan? Perasaan pada ketika itu saat mengucapkan kalimah syahadah. Masa nak pergi syahadah tu Ustaz, hati ni betul ke apa aku buat? Ada bisikan syaitan. Dia ada bisikan juga Ustaz. Aku cakap aku kena buat, aku kena pergi juga. Lepas tu bila dah syahadah tu, ya Allah, tenangnya perasaan ni, ya Allah. Lepas tu the first time saya solat tu Ustaz, saya sujud tu Ustaz, ya Allah, masa tu lah saya menangis sangat-sangat Ustaz. Saya dapat rasa ketenangan dalam diri saya Ustaz. Saya tak pentingkan duit, ringgit saya tak penting. Yang penting saya nak ketenangan. Itu je Ustaz. Okay. Maksudnya daripada tadi masuk Islam, lepas tu ada pergi masuk belajar mana-mana kelas pengajian? Ada Ustaz. Selepas saya memeluk Islam tu, Zakat Selangor bagi saya untuk belajar di bawah KFAM. Alhamdulillah saya belajar dekat situ dan saya mula tertarik bila kawan mengajak saya untuk belajar di Kompleks Darul Hidayah. Sebab saya nak menguasai Al-Quran. Lepas tu saya pun nak belajar akidah. Saya nak belajar lebih mendalam pasal Islam ni sebab agama Islam ni luas sebenarnya Ustaz. Jadi apa yang Aisyah nampak lah perbezaan bila masuk Islam ni sebelum dengan lepas masuk Islam? Banyak perbezaan ni Ustaz. Sangat banyak. Antaranya adalah kalau perempuan aurat. Itu memang nampak sangat. Nampak sangat lah. Ya, nampak sangat Ustaz. Nampak sangat. Okey. Baik. Sebelum tadi masuk Islam tu, poin yang yang mana paling kuat menyebabkan Aisyah tak ada kata apa, tak ada jawapan yang lain ataupun tak ada keputusan lain menaikkan Islam? Apa poin dia paling kuat? Paling kuat adalah ketenangan, mencari ketenangan lah. Dan bila masuk Islam tu macam soalan menjawab soalan mimpi masjid tadi tu lah kan? Ya, betul Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Jadi lepas masuk Islam sampai sekarang apa yang Aisyah buat? Apa yang saya Alhamdulillah lah, sejak saya dah memeluk Islam ni banyak perubahan dalam diri saya. Salah satu adalah aurat. Keduanya adalah daripada saya punya orang cakap personality. Kalau dulu saya seorang yang baran, sekarang ni saya dah kurangkan baran, kurangkan ego saya. Dan yang ketiganya, saya mula belajar mendalami ilmu. Dan saya dah boleh macam menyelesaikan sesuatu masalah. Kalau dulu saya suka tinggalkan masalah ni Ustaz, saya tak suka selesaikan masalah. Saya jenisnya macam ni. Kalau ada masalah, saya memang goyang kepala. Naik kepala. Malam. Okey. Itu sebelum Islam lah. Sebelum Islam. So selepas Islam ni, Alhamdulillah, saya dah boleh solat. Itu yang membuatkan saya lebih tenang. Kalau dulu ketenangan saya malam. Kalau sekarang ni ketenangan saya adalah solat. Dari Aisyah berumah tangga lepas Islam lah. Ya, betul. Macam mana dengan
faktor suami, dorongan suami, anak tu macam mana? Alhamdulillah, suami banyak membimbing saya, dan anak-anak pun banyak memahami, sebab anak saya kan sekarang ni, saya ada 2 orang anak yang dahulu. Jadi Yang apa? Oh ya, ya, yang dahulu. Jadi anak saya yang dahulu tu dah memeluk Islam bulan 12 ni tadi. Oh, bagus. Alhamdulillah, anak-anak pun boleh terima, dan suami pun boleh membimbing kita anak beranak ni. Alhamdulillah lah Ustaz, dengan mak mentua, dengan sekarang ni mak bapak pun dah boleh terima, sebab dah melihat keadaan diri saya yang dah elok sangat ni. Jadi dia orang pun percaya bahawa Islam ni boleh mengajar saya, mengubah saya dari kehidupan tak elok kepada kehidupan yang lebih elok dan terjamin. Oh, mana respon daripada family bila mula keluarga mak ayah ni terima? Aisyah sebelum ni kan tak boleh terima kan, dia kata dah gila dan sebagainya. Sejak bila dia boleh terima? Lepas 2 tahun. Lepas 2 tahun. Lepas anak saya berusia 2 tahun, saya balik ke Sarawak. Dan Alhamdulillah dia orang dapat terima saya secara slow-slow. Dan yang paling menariknya, keluarga saya, sebab dalam keluarga saya ni tak ada yang Muslim. Oh, tak ada yang Muslim? Tak ada. Jadi bila dia orang melihat saya solat, melihat saya yang paling penting adalah solat, dia orang tertanya-tanya, macam seronok je lihat saya solat. Dia orang bagi saya tempat ruang untuk solat. Dia orang pun akan tanya saya, nak makan, nak kita orang sembelihkan ke. Dia orang macam respect lah Ustaz. Dia orang pun tanya saya, siapa Allah, macam tu. So saya sedikit sebanyak saya mendakwah keluarga saya dalam masa yang terdekat. Aisyah dari suku mana Sarawak? Iban lah. Iban. Mana keluarga masih rumah panjang ke? Masih rumah panjang lah. Ya, ada kampung rumah panjang. Mungkin sekali satu hari kita boleh ke sana. Boleh insya-Allah. Tapi niat bagus. Maksudnya Aisyah ada hasrat balik tu dakwah dengan keluarga. Dan itu sebenarnya perkara pertama yang kena buat. Kita berdakwah, dan dakwah yang paling utama adalah keluarga. Allah sebut ku anfusikum wa ahlikum nara ya ayyuhallazina amanu. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi niat kita bila kita masuk Islam, kita bukan nak lepas diri sendiri, tapi juga dengan ahli keluarga kita. Okey, jadi itu antara usaha yang baiklah. Dalam perjalanan sekarang ni, maksudnya sekarang dan masa depan, apa yang Aisyah sedang buat dan apa yang planning Aisyah Humairah nak hasrat hati lah? Hasrat hati saya, kalau boleh saya nak dapat tauliah untuk mengajar. Bukan tauliah untuk mengajar kelas tak, tapi saya nak dapat tauliah untuk mengajar untuk anak-anak saya. Itu saya belajar Al-Quran dekat mana-mana kelas, supaya saya boleh mengajar anak-anak saya yang mu'alaf dan anak-anak saya yang... Anak-anak tadi berapa orang tadi semua? 2 orang. 2 orang? Dua-dua masuk Islam dah? Ya, masuk Islam. Yang kata masuk Islam tahun lepas tu umur berapa? Seorang 12 tahun, seorang 10 tahun. 10 tahun. Ya. Jadi yang belajar dekat KDH tu tak dapat menjadikan Aisyah boleh mengajar? Boleh mengajar? Boleh tak? Alhamdulillah lah tu. Itulah tauliah. Tu dah baru tauliah lah tu. Ya. Saya ingat tauliah ni. Yang tauliah tu dia kena, tapi tak susah mana, insya-Allah kalau kita belajar kita boleh dapat tauliah. Sebab ramai saudara baru kita pun dah ada tauliah. Alhamdulillah. Boleh mengajar. Itu tauliah untuk masuk surau masjid lah. Dari sudut aktiviti ni, apa yang Aisyah sekarang terlibat ataupun dan ingin terlibat selepas ni? Aktiviti yang ingin saya buatkan iaitu, kalau boleh saya nak terlibat dalam Pekim Datuk Keramat. Iaitu kalau boleh, tapi dah penuh. Okey. Kalau boleh saya nak terlibat dalam Pekim Datuk Keramat, iaitu saya nak nak membantu mu'alaf-mu'alaf di luar sana untuk memberi sumbangan, dan membantu mu'alaf sana untuk belajar solat, dan kalau boleh saya nak lebih lagi. Lebih lagi. Elang ke apa? Bukan. Bukan. Satu soalan saya nak tanya. Masa masuk Islam tu kan, apa perkara yang mungkin Aisyah rasa susah dalam Islam ni, nak beri perhatian ataupun nak belajar sesuatu dalam Islam? Dalam Islam ni satu je yang susah Ustaz, istiqomah. Benda tu
meruntun ni. Dan saya pernah interview 2-3 orang. Jawapan yang sama. Yang paling susah istiqamah, dan itu pun betul. Itulah betul. Sebenarnya susah itu istiqamah. Sebab tu Nabi pun pernah sebut Allah suka satu amalan sikit tapi berterusan. Istiqamah ni berterusan. Betul. Memang payah. Saya pun tak boleh mendabik dada mengata saya istiqamah, tak. Sebab istiqamah ni sampai kita mati. Tetapi kita kena latih lah. Dan cuma mungkin Aisyah pernah tahu ada tips dia istiqamah ni, iaitu saya pula ni kan macam membuat saya okey, istiqamah ni kita contoh nak jaga solat kan, kita kena buat 40 hari berturut-turut. Kalau perempuan yang cuti macam mana Ustaz? Itu yang masalahnya. Tapi dia boleh ada cara lain. Benda yang dia boleh buat. Contoh dia tak boleh solat tapi dia zikir. Tapi boleh ke tak pegak akhuan Ustaz kalau perempuan yang uzur? Baca Quran boleh. Baca Quran kalau niatnya zikir. Tapi bukan Quran yang macam surah tu kan. Contoh kalau ayat tu surah tu yang biasa kita baca, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas contoh kan. Kita sebelum masa kita tak uzur, kita baca. Dalam uzur boleh baca ayat kursi. Dia tak ada masalah. Kalau bukan Al-Quran yang terjemahan tu? Bukan terjemahan tu boleh. Cuma adabnya kurang lah. Sebaik-baiknya satu berwuduk dan suci lah. Maksudnya yang pertama suci, yang kedua berwuduk. Walaupun ada kata boleh terjemahan kan. Dia tak boleh yang tak ada terjemahan. Bagi saya untuk belajar tak apa. Untuk belajar tak apa. Tapi kalau untuk ni elok-elakkan. Elok-elakkan lah. Cuma sebab Allah dia mencipta kita, dia tahu apa kekurangan. Kelebihan sebenarnya bagi saya bukan kekurangan perempuan, itu adalah kelebihan orang perempuan. Dia maknanya Allah sayang lebih pada perempuan. Banyak kesalahan tu pula kan. Jadi saya cerita ni istiqamah tu lah. Istiqamah ni memang perkara yang susah. Kalau kita tengok sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila turun surah Hud cerita pasal fastaqim kama amarta tu, cerita pasal istiqamah tu, Nabi Muhammad rambut dia beruban. Sebab sangat susah istiqamah. Cuma kita istiqamah ni kena ada satu kekuatan yang namanya mujahadah. Mujahadah tu ada nama kawan saya. Bukan. Nama jahadah ni kita kena berjuang. Berjuang lah. Okey. So cerita balik pada Aisyah lah. Jadi setelah Islam ni tadi maknanya hasrat hati untuk teruskan dalam kerja-kerja dakwah ni kan. Ya, betul. Ada tak pengalaman-pengalaman dalam kerja dakwah ni yang seronok nak diceritakan, yang nak share, yang tak boleh lupa, ataupun yang mungkin pengalaman pahit ke? Okey, pengalaman yang paling best baru-baru ni saya menyertai program Pekim Datuk Keramat, iaitu melawat warga orang tua. Itu pengalaman yang paling best bagi saya. Saya boleh melihat kaca warga emas ni macam mana. So kita sendiri pun bakal akan jadi warga emas. Itu adalah pengalaman yang paling saya mungkin tak sempat kot. Mungkinlah Ustaz. Ustaz kurang. Tak apa. Pengalaman tu salah satu pengalaman adalah saya melihat warga emas macam mana kan bersama dengan Pekim Datuk Keramat, dan saya mengikuti Pekim Datuk Keramat itu dengan Hari Raya Non-Muslim. Itu yang bestnya sebab saya bawa adik saya datang bersama. Itu pengalaman yang best. Adik-adik seorang kan yang ya betul Ustaz. Okey. So apa usaha bimbing adik tu untuk kepada Islam? Setakat ni usaha saya adalah saya memperlihatkan diri saya dulu, solat kepada dia, tunjukkan teladan diri saya supaya dia boleh mengikuti saya. Saya tak boleh nak paksa kan Ustaz, sebab perasaan ni kita tak boleh nak paksa, tapi kita tunjukkan diri kita ni kepada adik dengan keluarga ataupun kawan, macam mana kita ni selepas Islam. Sebelum Islam kita lain, dan selepas Islam kita tunjukkanlah akhlak dan tingkah laku kita. Ada reaksi pada adik? Alhamdulillah adik dah dapat terima Ustaz. Sebenarnya cuma kita nak tunggu hidayah ni. Hidayah ni datang daripada Allah. Kita bukan dari kita kan Ustaz. Tapi reaksi adik
Alhamdulillah positif. Positif lah. Cuma nak tunggu je masa. Yalah, kita banyakkan doa lah. Ya, insyaAllah. Keluarga. Dan Aisyah pun tahu kan bahawa bila kita masuk Islam, hubungan keluarga tak pernah putus. Islam tak benarkan. Saya pun rasanya guru-guru kita pun mengajar. Dulu-dulu kita faham bila masuk Islam, kena putus hubungan. Bina satu tembok sebab dia bukan Islam. Rupanya tidak. Nama pun kadang tak perlu ubah. Nama pun tak perlu ubah. Jadi hasrat saya lah kepada saudara baru Aisyah, ada family yang bukan Islam, teruskan hubungan itu. Kita masih anak, kita masih adik, kita masih kakak, kita masih mak saudara kepada keluarga kita di kampung tu. Dan bahkan itu lebih besar sebab kita rapat dengan mereka, dan itulah dakwah utama. Kami ni orang luar, kita nak sampaikan, kita dianggap tu orang luar, memang dah Islam, nak ajak pada Islam. Tapi bila Aisyah sendiri sebagai keluarga yang menjalin hubungan silaturahim itu, saya rasa lebih baik, lebih rapat, lebih mudah, lebih mesra, insya-Allah. Dan saya pun doalah pada Aisyah supaya ahli keluarga nanti terbuka hati dengan Islam. Mungkin kata-kata akhir, kita tak ambil masa panjang. Saya ingat nak 2 jam tadi. Kata-kata akhir, apa harapan Aisyah? Panggil Humairah ke Aisyah? Humairah. Panggil Aisyah pula. Apa kata harapan Humairah kepada orang Islam, pada saudara baru, dan mungkin kepada keluarga? Harapan saya kepada mu'alaf di luar sana yang ingin mencari tempat untuk belajar ataupun ingin mencari tempat untuk perislaman, bolehlah datang ke Pekim Datuk Keramat, sebab dekat Pekim ni banyak sangat tempat untuk kita belajar, untuk kita perislaman. So datanglah ke Pekim Datuk Keramat. Itu je lah Ustaz. Promosi promosi kejap. Jadi terima kasih kepada Aisyah Humairah. Lupa saya nak tanya, apa rahsia ceria sentiasa gembira? Satu je Ustaz. Ketenangan. Masya-Allah, ketenangan. Maknanya saya ni belum tenang habis ni. Alhamdulillah. Terima kasih pada Aisyah Humairah atas perkongsian pada hari ini, dan saya juga ambil kesempatan ni ucap terima kasih pada penaja-penaja kita. Mungkin Aisyah boleh pegang sikit kan. Penaja kita daripada Tamar Koko, daripada ni yang tim ekonomi Perkim Datuk Keramat, yang tujuan dana ni adalah untuk membantu mu'alaf-mu'alaf kita lah, dan juga pembangunan dakwah, ada perfume dan sebagainya. Terima kasih pada mereka yang menaja rancangan podcast kita pada hari ini, dan juga terima kasih pada penonton-penonton. Teruskan support, beri sokongan kepada kita supaya banyak lagi ilmu dan juga maklumat yang boleh kita kongsikan daripada cerita-cerita saudara baru. InsyaAllah kita akan bertemu lagi rancangan akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.